Okay, ini ialah soalan janjang juga. Ramai salah guna formula. Okay, salah guna formula. Soalan ini dah bagi tahu dia adalah janjang aritmetik. Jadi mesti ada A dengan ada D. Okey, beza sepunya. Okey, beza sepunya. Di sini soalan ni simple sebab mula-mula dah ada unknown. Ada Q, okey, ada Q, ada unknown di sini. Bila ada unknown kita guna konsep. Okey, guna konsep. Konsep apa? Kita guna konsep beza sepunya. Okey, di mana kita tahu ini tolak dengan ini mesti sama dengan ini tolak dengan ini. Jadi Q tambah 3 tolak dengan 3Q tolak 2 sama dengan Q tolak Q tambah 3. Okey, ramai salah sebab tak letak kurungan. Bila tak letak kurungan maksud dia sudah jauh berbeza. Okey. So tolong letak kurungan So sekarang baru kita buka kurungan. Q tambah 3 tolak 3Q tambah 2 sama dengan Q tolak Q tolak 3. Buka kurungan dengan cermat. Okey. So rasanya Q kita boleh letak semua ke sebelah kanan. Q tolak Q tolak Q tambah 3Q. Alright, so sini kiri kita ada 3 tambah 2 tambah 3. 3 tambah 2 tambah 3 ialah 8. Okey. So Q ialah berapa? Q ada 4Q. Maka kita dapat Q sebagai 2. Okey. Q sebagai sorry, salah. Q ialah 2 Q ialah 2. 2Q. So Q ialah 4. Okey. Dah dapat Q sebagai 4, maka selesai bahagian A. Okey, ada kaitan. Okey. So tadi Q ni diperlukan Q ialah 4 tadi Q ialah 4. Alright. So sekarang soalan kata cari hasil tambah sebutan ke-7 hingga sebutan ke-14. So daripada 7 kita nak 7 kita nak tambah sampai ke-14. Maksudnya depan ni semua kita tak nak. Yang kita tak nak ialah T1 hingga T6. Okey. So konsep dia ialah cari S14 di mana formula tu akan membawa kita untuk tambahkan segala-galanya dari 1 sampai 14. Okey. Dan selepas tu tolak yang kita tak nak. Kita tolak S6. Okey, ramai yang tolak S7 di sini, maka salah lah. Okey, 7 tu kita nak. So tak boleh tolak. Kena tolak sebelumnya. Alright. So S14 formula Sn sama dengan N per 2 2A tambah N tolak 1 D. Tolong rujuk formula. Ada A, ada D. So di sini kalau kita tengok balik Q kalau adalah 4, so 4 3 darab 4 tolak 2. 3 darab 4 12. 12 tolak 2 so 10. Okey, 10. Okey, next. Yang ini ialah yang pertama Yang kedua 4 tambah 3 ialah 7. So yang second ialah 7. Yang third adalah 4 sendiri. Okey. So A dia adalah 10, D adalah 7 tolak 10, iaitu negatif 3. Okey, negatif 3. Berhati-hati di sini negatif 3. Alright. So formula 14 per 2 2A tambah N tolak 1. Tunjuk N tolak 1 D. Tolak dengan 6 per 2 2A tambah N
tolak 1D. Tunjuk. Ikut formula. Okey. Lepas tu kamu boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. Okey, try guna kalkulator. Berapa jawapan ni? Okey, betul Johnsky. Negatif 148. Okey.